Ni semua salah Khairul Amin nak buat puding caramel tapi tak ada dulang kat dapur. Jadinya saya terus datang dekat alat dapur semenyih. Niat saya satu je, nak cari dulang, nak buat puding caramel. Sebelum tu korang tolong saya tekan like dan komen je apa-apa, titik pom boleh. Tapi serius terkejut, rupanya ada macam-macam lagi kat sini. Sekarang ni diorang tengah ada Ramadan and Raya sale up to 80% off. Antara yang menarik ada kipas siling serendah RM88 je. Lepas tu untuk kipas KDK 60 inci RM159 je, serius murah. Yang ni pula kita panggil downlight serendah RM4.50 je. Cantik sangat. Yang ni pula sengki stainless steel waterfall, warna hitam pun ada, warna emas pun ada, serendah RM289 je weh. Ini ada juga sengki stainless steel nano millet serendah RM145 je. Yang ni design simple klasik dari RM88 je. Untuk bilik air ada set kabinet 6 dalam 1, harga bermula RM99 hingga RM239. Wow, boleh buka macam ni. Next untuk water closet ada 10 jenis pilihan design, harga pula bermula daripada RM165 untuk one piece 209 saja. Next pagi-pagi sejuk nak mandi, water heater kat sini bermula RM179 saja. Boleh pilih AC pump, DC pump siap dengan rain shower set. Next pula untuk cooker hook, korang boleh pilih nak T-shape atau slanted design, semuanya cantik-cantik. And kalau juga boleh cari aksesori bilik air, shower bar, bidet, macam-macam, ada 200 jenis, semuanya 80% off. Untuk lighting and switch, diorang ada downlight, wall switch, power track, chandelier and wall lamp. Tapi yang ni ada dekat cawangan semenyih dan ceras batu 10 saja. Serius cantik sangat. Tapi kat sini barang-barang premium pun ada juga. Contohnya ada standing cooker dari DeLonghi dan Label Steel. And untuk cooker hook ada brand Elba, Rubin, Rinnai, Livino dan Robam. And tak lupa juga ada barangan Smack dekat sini. Cantik sangat. Sinki dapur pula ada lebih daripada 50 jenis pilihan. Ada ceramic sink, farmhouse and workstation sink. Selain itu juga kat sini ada microwave, oven. Lepas tu ada dishwasher. Ada beratus produk dengan 80% off sempena Raya dan Ramadan sale bermula 19 Februari hingga 29 Mac. Korang semua boleh datang dekat semua cawangan alat dapur. Jangan lupa ajak member dan keluarga sekali. Harga pula memang terbaik. Lepas tu boleh runding sampai jadi. Let's go guys.